Buka tunggu boceh, bedu menggambar. Buka Quran you nak tabus. Tuku Saleman ho ke? Anak kerja orangnya. Selamat kau gua pada ni. Oh, nak buka Quran you. Tunggu, nak puluh ni tayang ni. Je, putan nanti mayang. Tunggu. Pegawai Tuku Salman bersah. Kafe herbinya. Popor Islam betulnya. Oh, yang betul tak boceh lagi tunggu Salman pegah. Kafe Herbian yang ganggu urang Islam, hai boceh. Dan kafe yang teror urang Islam. Kafe yang jajah tanya Islam dan kafe yang murtad urang Islam. Oh, lebih kira kafe Barbie. Yang gayeng bocah. Betul lagi Salman pegah. Eka ngapa teh? Oh, tunggu. Nang doanya na kafe Harbi. Asai na kafe yang jajah urang Islam dan yang perang urang Islam yang kafe Herbi. Iban namu pom wara ke? Pop. Muka urang rong mulang-mulang you saaju. Lem jauh mon tak alai. Dia tunggu long ulang barang ku sendiri. Je, buka mbak kabuk kan apa? Mulang you pegat. Tunggu sendiri. Rana pun ada depu. Le kafe tiba orang hilang dalam masjid. Pat bocah. Ya ceh ha. Kan bang lepas kalau halo bang koran nas. Anak baca Quran bang. Pokoknya akan lihat cek. Oh, pajan teman dah baca Quran. Pegah dah aku lah. Tepuk dah abut. Dia cek hanya tak perlu bang ha. Kita fikir pun dah hati. Masa umat Islam yang timpa lagi galak. Nama masjid yang timpa. Ada terus tajak kan setiap takut aku. Sakit dah tingkah bang. Darah hati tu. Lupa ada di nama. Nak busik lang. Nak busik orang lasinyan. Nak kafe herbi lah ya apa orang Islam. Macam-macam tu tengok kaki. Yang kerja kedanya baik le dah lele. Baik ada tak Jina tanya kerja dah siap-siap draw tu. Bercara bela diri. Bertatim baca-baca doa yang kali ke pernah le gore. Rani tunggu yang nak dengan dah cam yang apa orang Islam nak katin. Sebab dia pergi. Hai puki banda pegat. Kami ada menggetar teh. Masa orang Islam hana masalah habis kaitan bala masjid lah. Orang Islam kan hana ganggu ji. Man puja yang ganggu raya orang Islam. Yang kalau lagi PKI. Mama dah pawanya tempatnya bakri. Man tanya me ada perang kafe Harbi katanya mati kan mati syahid puya teman. Ika baca mah hana galak ke syahid. Ilong berata galak mati syahid. Kena kepegah teman le gore. Udah mulia mati syahid. Long bang galak mujahin. Sebab galak tu. Mati jahit dah mana syurga bang ah. Sebab yang mati jahit tanya. 70 boh lebih dekat syurga bang. Long bang yang dekat syurga. Long jok kaya sabar, long jok mak sabar, long jok abang sabar, long jok kedek tu sabar, long jok ke Mang kelang hang gabi man apa baca? bihai. Bang tadi. Macam hera ni lebih gelong kan? Kabarnya si kapasti lomri. Bang tu yang wabut tak latihan dua rigit. Latihan pur mah baca. Latihan tembak-tembak boleh kering bang. Kan long ke bude ayo. Ayo long. Buka urang yo. Buka kaji datuk punya apa? Belum karan ho ninja dengku. Alhamdulillah. Ma kah baca. Oh alhamdulillah. Dok buat mah senang. Kan hai lungkun. Sebab anak fala orang yang ada yabu. Kabarnya yang baca. Nanti lah sah mentar dia. Di cimahan bang. Jino ah sebelum dawa rekam video baca. Jut. Abang KPG. Yang jumpa orang Islam jelas. Tengok kan talas bang ah. Ya ada bang. Kabarnya yang baca. Hideh kadang lau setting uluk. Ya ada bang. Kabarnya yang baca dong julau setting. Kafe teroris. Kerja teror rumah Islam. Salah kamu apa? Ya singa kamu tung bela. Kafe ku mau makan kafe adat hat. Pun salah umat Islam kat di Malaysia kah? Ha? Dekat teror ke becik dua. Lanjut baca. Ya umat Islam bengah. Gelik komando ada pura ke. Maka singa hang ada hoplung nak dengar. Mereka pegat kamu teroris. Mereka awak kah teroris. Maka kamu es krim. Mereka awak kah es krim. Bang ya dah wayak. Itu mayang ya.